Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar Fazli? Khabar baik, sihat. Syaril macam mana, sihat Ingatkan dah tak nak main sini dah. Tak ada. Busy benar. Minggu lepas saya sedih tengok Syaril Tak seorang-seorang. ada maknanya. Orang suruh datang tak nak datang. Datang. Tak. Sebenarnya kalau misal kata free time, memang saya akan terus bersama dengan anda dalam suara kita sebenarnya. Tapi disebabkan ada masalah kan? Masalah? Adalah kan? Ada hal bukan kan? masalah, itu rezeki. Alhamdulillah. Okey, baik. Assalamualaikum semua. Suara kita, hak kita kembali. Episod yang kesekian kalinya kita bersama setiap Isnin jam 9 malam. Hari ini seperti biasa kita akan berkongsi mengenai banyak perkembangan pengguna. Tajuk kita hari ini? Tajuk kita pada hari ini ada kena-mengena dengan hujung tahun. Setiap hujung tahun je tajuk ni kita bawa. Betul, setiap hujung tahun je kita akan bawakan tajuk ni kerana di setiap hujung tahun akan ada jualan-jualan, jualan-jualan murah yang akan ditawarkan oleh peniaga-peniaga di luar sana. Dan antara jualan-jualan murah tersebut kita boleh rangkumkan antaranya ada jualan sempena pembukaan sekolah. Jadi ibu bapa kan hujung tahun ni sibuk kan nak beli kelengkapan untuk anak-anak mereka kan. Jadi ada juga peniaga yang menawarkan harga-harga yang boleh dikategorikan sebagai murah lah. Tapi ada peratus-peratusnya, Syaril. Dan peratus-peratus tu pun kita nak bongkarkan pada hari ini. Ada yang betul, ada yang sekadar mainan semata-mata. Okey, saya nak pastikan anda semua mulai malam ini kita akan kongsikan ada beberapa tips dan juga helah muslihat para penjual yang menggunakan taktik jualan murah ini sebagai cara untuk menghabiskan stok mereka. Tapi kita pengguna yang mungkin kurang sedikit ilmu, maka kita tertipu. Kita ingat 80% itu murah, padahal mereka lagi untung sebenarnya. Jadi insya-Allah banyak yang akan kita bongkarkan pada malam ini. Dan kalau nak bercerita berkenaan dengan jualan murah, Syaril, ada juga kita tengok ada segelintir di antara peniaga-peniaga di luar sana tu yang ada join kelas marketing strategi, kelas pemasaran. Ada juga di antara mereka ini yang dia bagi tahu berkenaan dengan maklumat-maklumat yang untuk macam untuk menarik perhatian pembeli-pembeli, kita kena letak sekian. Kan? Contohnya macam kalau awak nak berniaga, contohnya harganya RM100, kan? RM100 kalau kita tengok mahal. Awak letaklah contohnya itu selepas diskaun 50%. Tetapi sebenarnya itu adalah harga asal. Saya nak tanya juga kepada kita punya tetamu, adakah ilmu yang diberikan tu adalah ilmu yang salah ataupun ianya merupakan salah satu daripada strategi marketing? Ini salah seorang peserta kelas ni. Tak. Facebook kan sekarang banyak. Banyak kan cara-cara sebenarnya. Okey, baik. Kalau anda ikuti perkembangan semasa juga telah pun diumumkan bahawa bermula pada 1 Januari 2017 nanti di bawah peraturan perihal dagangan jualan harga murah. Kalau sebelum ini ditetapkan, saya ingat saya 2013 2013 dulu, tanya terus tetamu. 2013 dulu ada 8 kali dibenarkan. Lepas tu diturunkan kepada 5 kali jualan murah dibenarkan setahun. Dan bermula 1 Januari ini dimaklumkan oleh pihak KP dan NKK hanya 4 kali jualan murah. 3 kali ditetapkan oleh kerajaan, 1 kali terserah kepada para peniaga. Maksudnya jualan murah ni pun kita tak boleh, ataupun penjual tak boleh sesuka hati. Hari ni aku nak buat jualan murah. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Tapi kita tengok ada je kan, tiap-tiap tahun, tiap hari, 360 hari tu jualan murah je. Ada juga. Saya tengok ada yang print macam potongan-potongan tu. Saya rasa tiap-tiap tahun dia gunakan benda tu je sebenarnya kan. Baik. Banyaklah kita akan kongsikan bersama. Kalau di luar negara, Syaril, jualan akhir tahun ni dipanggil apa? Boxing Day. Kalau di negara kita di Malaysia panggil Year End Sale. Okey, baik. Okey, sebelum kita nak bersama tetamu membicarakan mengenai tajuk kita diskaun gila-gila ni, kita ada satu lagi satu bingkisan yang nak dikongsikan mengenai Easy Adu. Okey, ini satu aplikasi yang diperkenalkan oleh KP dan KK untuk memudahkan pengguna membuat sebarang aduan berkaitan harga barang atau sebagainya. Kalau sebelum ni kata nak buat aduan ni susah, nak tulis, tak payah. Easy Adu. Nak kena pergi kaunter. Senang je. Sekarang ni tak payah. Sekarang ni guna smartphone je. Download je boleh buat aduan. Tengok ni. Okey, jom kita tengok. Pernahkah anda ditipu oleh peniaga semasa membeli belah? Atau adakah anda membuat sebarang aduan mengenai penipuan itu? Kini pengguna boleh mengemukakan aduan dengan lebih pantas dan cepat menerusi aplikasi Easy Adu jika berlaku unsur penipuan dalam urusan jual beli.
Ianya membolehkan pengguna membuat sebarang aduan terus kepada KPDN KK supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Aplikasi itu juga memudahkan proses menyimak status aduan dan tindakan yang diambil oleh pihak KPDN KK terhadap aduan tersebut. Easy Adu, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK itu bertujuan untuk menangani isu pencatutan dan menjadikan pengguna sebagai perantara bagi kementerian memantau pelaksanaan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST dalam kalangan peniaga-peniaga. Pengguna boleh membuat pengaduan dengan 4 langkah yang mudah, iaitu dengan memasukkan butiran aduan, laporan aduan dan seterusnya, membuat geotagging dan menyertakan gambar barang atau resit sebagai bukti dan menghantar terus kepada KPDN KK dan tidak perlu membuat sebarang panggilan. Pengguna hanya perlu mendaftar sekali sahaja dan data diperlukan ialah nama, email, nombor telefon, kata laluan, pengesahan kata laluan dan nombor kad pengenalan. Jika ingin menggunakan aplikasi ini, pengguna akan diminta untuk membuat pendaftaran akaun terlebih dahulu dan seterusnya menghantar aduan mengenai sesuatu premis perkenaan terus melalui telefon pintar mereka. Easy Adu boleh dimuat turun pada telefon pintar dan memerlukan Android 3.0 ke atas. Untuk penggunaan terbaik, sila gunakan Android 4.0 ke atas. Aplikasi ini dilengkapi 10 ciri utama dan didatangkan dengan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Easy Adu turut disambungkan terus kepada media rasmi dan sistem e-aduan KPDN KK serta mesra pengguna kerana mereka dibantu panduan pengguna dipaparkan secara visual. Adalah diharapkan agar dengan aplikasi ini pengguna lebih aktif dalam membantu KPDN KK mengawasi perdagangan domestik di negara ini. Kak, main singgah Kak. Tengok baju Melayu ada, baju kurung ada. Sampai untuk budak pun ada Kak. Main singgah tu Kak. Harga boleh bincang je. Baik punya Kak. Okey. Saya dah beli. Oh, okey. Dah sama. Kenapa tak ada orang ni? Apa masalah kedai aku ni? Sama je. Kedai sana ada orang masuk. Sini ada orang masuk. Kedai aku je tak ada orang masuk. Hai. Awak doktor. Tak perlu bagi tahu. Orang sebenarnya tahu dah. Okey. Saya pakar motivasi. Okey. Pakar perusahaan kewangan. Oh. Pakar strategi marketing. Ya. Pakar viral di media sosial. Wah. Itulah saya. Betul. Okey, macam ni. Ya. Apa masalah awak? Masalah saya... Tak perlu bagi tahu. Saya dah tahu dah. Saya dah nampak semuanya tadi. Bang, kenapa panggil Ayang datang sini? Itulah yang... Abang ni tak cukup handsome ke? Agaklah. Betul lah kata doktor. Sama. Itulah abang panggil Ayang ni supaya datang rumah abang kat kedai ni, tarik orang datang kedai. Boleh tak? Macam-macam lah abang ni. Okeylah. Mari masuk. Ada diskaun 80%. Terima kasih. Jangan bang. Dek. Terima kasih. Ayang, percaya tak? Ayang memang penarik orang datang kedai kita. Yelah tu. Bang, mari kakak. Kakak. Macam ni lah bagus. 80%. Okey kak. Tengok ya. Pilih-pilih. Macam ni lah. Bagus. 80%. Walaupun harganya harga asal. Okey, itulah dia. Saya rasa senario yang saya rasa betul saya rasa berlaku sebenarnya. Kalau kita tengokkan yang perempuan tadi tu dia tengok harga mahal. Contohnya RM100 mahal, tetapi apabila peniaga tersebut dia tulis 80%, jadi ianya macam memberikan satu peluang untuk pembeli ni membeli dengan kadar yang banyak. Wah, 80% ni banyak potongan yang aku boleh dapat ni. Dan sebenarnya anda kena tengok juga kedai-kedai itu yang menawarkan promosi-promosi itu, adakah ianya betul-betul ada promosi ataupun ianya sekadar ingin mengaburi mata kita. Dan kalau kita tengok 80% tu banyak dan takut-takut kita akan
dan membuat perbelanjaan luar biasa. Jadi anda semua di luar sana tu, kalau ada di antara anda yang nak tanyakan soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu diskaun gila-gila, anda boleh hantarkan di Facebook kami, Suara Kita Hak Kita, Syaril. Okey, baik Fazli, jom kita terus saja nak bersama dengan tetamu. Tapi sebelum itu saya nak beritahu, saya baru je muat turun Easy Adu. Easy Adu. Memang senang Betul. tak kira telefon, tadi dah nyatakan telefon yang boleh. Type saja Easy EZADU, Easy Adu, KPDNKK, terus keluar dan anda boleh muat turun. Banyak betul dia punya perisian-perisian yang sangat bermakna dan juga bermanfaat untuk anda semua untuk membuat aduan. Jadi terima kasih KPDNKK untuk satu perisian yang sekiranya sangat senanglah untuk orang muda macam kita ni kan. Betul. Okey, baik. Jom kita nak bersama dua tetamu yang tidak asing lagi. Kali kesekian kalinya lah datang ke studio kita. Kita ada Encik Muhammad Yusof Abdul Rahman, Timbalan Presiden Fomka. Assalamualaikum Yusof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Puan Azlin Haji Osman sebagai Naib Presiden Lembaga Perlindungan dan Kebajikan Pengguna Malaysia, LPKPM. Ya, betul. Assalamualaikum Puan Lin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah download belum? Dah download dah. Download dah. Download dah. Dia orang pengguna, kita yang lambat. Okey, baik. Saya nak mula dengan Cik Yusof dululah. Kalau tadi saya dah kongsikan mengenai peraturan baru bermula 1 Januari itu. Kalau boleh betulkan, ada saya tersilap tadi ke ataupun ada perkara-perkara yang perlu kita tahu mengenai peraturan baru ni dulu? Peraturan ni lah dia bawa Perintah Perihal Dagangan Harga Jualan Murah 1997 bermula pada 1 Januari 2017 di mana hanya 4 kali saja jualan murah yang dibenarkan untuk pasaraya ataupun mana-mana pihak berniaga lah. 3 kali yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang pertama ialah jualan awal tahun bermula pada 1 Mac hingga 31 Mac. Kemudian jualan awal tahun jualan awal tahun. Kemudian karnival jualan mega. Karnival jualan mega pada 15 Jun sehingga 31 Ogos. Dalam masa itulah. Dalam yang kedua lah. Yang ketiga jualan akhir tahun lah. Jualan hias tu 1 November sehingga pada 31 Disember. Setiap tahun. Dan satu lagi ialah harga yang boleh ditetapkan oleh mana peniaga lah. Cuma perbezaannya dengan peraturan yang lepas ialah kali ini jualannya ialah keseluruhan 50% daripada keseluruhan daripada stok lah. Kalau sebelum ini 70%. Dan kemudian pada dalam peraturan pindaan ini telah ditetapkan minimumnya mesti 10%. Sebab kadang-kadang walaupun jualan murah dia, kadang bila jualan yang kita kata kita nak yang banyak orang beli hanya dibagi 5% saja. So sekarang dia letakkan sekurang-kurangnya 10%. Minimal 10% untuk diskaun itulah. Dan yang lain-lain samalah, maksud dia kena berikan notis 14 hari kepada pihak KPDNKK untuk berbicara dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk supaya jualan itu adalah jualan yang lebih dinamik dan juga lebih kepada perpaksikan kepada pengguna lah. Sebab sebelum ini bila jualan murah itu dibuat, kadang-kadang kita nampak seolah-olah dia sebagai gimmick saja. Ada yang kadang-kadang dia buat oleh kerana sebelum ini 5 kali lah. Seperti mana yang Cik Sari sebut pada tahun 2013 ada yang sampai 8 kali dulu kan. jualan murah. Jadi bila sepanjang tahun. Dan kalau tak salah saya dalam peraturan yang baru ini juga, kalau sebelum ni stok itu ialah mereka kena simpan stok selama 6 bulan. Untuk maksud dia invoice tu lah dalam masa 6 bulan. Maksud dia kalau katalah ada aduan daripada pengguna, maksud dia pihak KPDNKK akan datang dan melihat stok bulan. Tapi pada kali ini dalam masa 3 bulan stok saja. 3 bulan stok? Maksudnya untuk jualan harga murah tu dalam stok yang 3 bulan tu je? Dalam masa, dia begini jualan murah itu berdasarkan kepada, maksud dia bila pengedar mengantar, dia akan mengantar dalam bentuk stok. Sebelum ni pengiraan itu berdasarkan kepada 6 bulan. Tetapi sekarang hanya diberi dalam tempoh 3 bulan saja. Sebelum ni masalahnya ialah bila dalam masa 6 bulan tu kadang dia kena melihat daripada harga yang terendah. Maksud dia diskaun harga terendah. Dalam masa bila 6 bulan kadang sukar sebenarnya nak menentukan mana harga yang paling terendah. Jadi biasa katalah untuk awal tahun dia dah bagi 50%. So akan datang dia tak boleh lagi 5%, kemungkinan kena naik lagi 60%, 70%. Sudah tentu akan menyusahkan daripada peniaga. Jadi kalau masa 3 bulan tu tak kiralah dalam mana-mana masa juga, yang penting bila buat jualan murah itu mestilah ia adalah benar-benar murah. Jadi
memang agak menirukan teknikal, tapi bila pihak KPDNKK ingin buat pindaan, memang dia ada jemput pembuka untuk membincangkan bagaimana kita memberikan pandangan kita, dan saya rasakan kita amat berharap bahawa pindaan kali inilah pindaan yang bukannya sekadar gimmick, tapi memastikan bahawa jualan murah itu adalah jualan murah yang tulen. Baik. Saya masih lagi nak tanya pasal peraturan, tapi sebelum tu nak dengar pandangan Puan Lin jugalah sebagai naib Presiden LPKPM. Bagaimana LPKPM sendiri memantau jualan-jualan murah dalam negara ni? Okey, kami akan bersama dengan agensi-agensi yang terlibatlah dalam menjalankan operasi bersepadu bersama mereka bagi memantau berkenaan dengan harga dan sebagainya. Jadi aduan daripada pengguna itu pun kita adukan. So supaya lebih senang tindakan itu untuk dilaksanakan. Jika tiada aduan, kita pun tak tahu apa permasalahan, apa punca dia. Seperti yang macam diskaun gila-gila ni kan. Macam-macam yang kita boleh tengok. Kalau hujung tahun kita memang tahu orang kebanyakannya terima bonus. Terima durian runtuh. Harga runtuh, harga tutup perniagaan, harga tidak masuk akal, segala macam. Segala macam runtuh. Jadi di situ pengguna perlu memainkan peranan dia jugalah. Jadi membantu pihak-pihak seperti KPNKK, pihak-pihak seperti persatuan-persatuan pengguna bagi mengatasi masalah inilah, di mana peniaga mengambil kesempatan di atas berlakunya jualan hujung tahun ni, bagi meletakkan diskaun yang gila-gila tadi macam kita cakap tu. Pengurangan orang kata jualan murah yang Cik Usup kongsikan tadi, bagi Puan Lin sendiri, adakah elok kalau nak kira penggunanya tiada tahun, tiada hari mereka nak jualan murah sebenarnya? Betul, kan? Tiada hari nak jualan murah. Tapi kita kena tengok juga di situ. Kadang-kadang jualan murah ni mungkin disebabkan ianya stok lama, nak untuk jualan untuk penghabisan stok. Betul tak Cik Yusof? Betul. Okey. Ataupun barang-barang yang berjenama, tapi dia dah jadi macam second grade, macam kita kata reject lah. Dia ada sedikit kerosakan, kecacatan pada contoh kasut ke, tapi dia jual murah. Sebab contoh. Okey. Cik Usup sendiri, kalau petik peraturan yang akan berlangsung 1 Januari nanti, kalau saya tak salah, jualan murah itu perlu diadakan tidak lebih 28 hari. Ke macam mana? Yang tarikhnya macam mana? Durasi masa? Jualan yang ditetapkan oleh kerajaan itu dah tetap. Seperti mana saja ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Itu memang dalam masa itulah. Tetapi untuk peniaga sendiri seperti 1 hari itu sekurang-kurangnya dalam tempoh 28 hari lah. Jualan murah itu dalam tempoh 28 hari. Satu lagi untuk peniaga tu. Untuk peniaga tersebut. 28 hari ya. Okey. Kalau yang banyak sebelum ni, daripada 8 kali ke 5 kali, lepas tu ke 4 kali, melihat kepada pengurangan itu sendiri, adakah perlu sebenarnya? Sebenarnya peraturan yang asal ialah 5 kali. Tetapi pihak peniaga dia boleh memohon kepada KPNKK itu yang pada tahun 2013 itu sampai 8 kali. Kalau ikutkan peraturan hanya mereka boleh mengadakan 5 kali saja dalam peraturan. Tapi mungkin pada ketika itu bila adanya permohonan-permohonan yang dibuat oleh peniaga-peniaga persatuan peniaga, itu yang dia boleh pergi kepada 8 kali. Saya dimaklumkan untuk kedai ataupun mana-mana syarikat yang nak buat jualan murah, mereka perlu memohon notis sebenarnya. Mereka perlu menghantar, tak boleh buat sesuka hati. Tidak boleh sesuka hati. Mereka perlu menghantar notis kepada pihak KPNKK dalam masa 14 hari. Di situ pihak KPNKK akan memberikan ada nombor tertentu yang mereka paparkan lah di outlet-outlet, di premis tentang jualan murah tersebut. Ini tertaluk kepada semua kedai ataupun contohnya kalau peniaga-peniaga tepi-tepi jalan yang bukan dalam premis yang tetap. Kadang-kadang mereka tak. Ini hanya premis tetap saja. Ini untuk premis tetap sajalah. Kalau kita lihat di bazar-bazar, di bazar tidak semua termasuk. Dia adalah premis tetap. Okey, baik. Itu yang kita kena kecuali yang mungkin yang dipanggil premium outlet ya. Premium outlet. Sekarang kita ada di Johor premium outlet, sekarang Mitsubishi premium outlet di KLKC itu jualan murah itu sepanjang masa. Sepanjang masa, dan mereka sebenarnya perlu mohon juga daripada KPNKK, cuma jualan tersebut berjalan sepanjang masa. Tapi kena mohon dengan KPNKK lah. Okey, Fazli. Tadi Puan Azli ada cakap hujung tahun promosi-promosi ada juga yang mereka nak menghabiskan stok-stok lama kan. Okey, kita tengok dekat sini pepijat Shamito kata diskaun ni memanglah banyak,
Tapi kalau 80% diskaun macam dah terkena. Beli barang boleh pakai 2 kali saja. Lepas tu tak boleh nak pakai lagi, rosak. Macam kualiti barang tak ada. Macam mana ni? Dah 5 kali dah dia terkena. Lepas tu dia kata boleh tak tolong untuk tekankan kualitinya tu. Macam Puan Azli sendiri macam mana ni? Kes yang macam ni 80%. Dia sendiri pun pernah kena, dia kata. Based pada pengalaman saya sendiri ya. Okey, satu kasut yang berjenama, kita tengok harga dia macam pepijat ni cakap lah 85%. Jadi kita pun teruja nak beli. Betul? Betul lah, kita teruja nak beli. Tapi macam dia lalui juga, 2 kali pakai je dah tak boleh pakai lagi dah. Betul, tak boleh pakai. Dia mungkin macam yang saya kata, dia original tapi mungkin yang dijual tu adalah yang reject. Mungkin ada kecacatan, kerosakan sedikit. Dia jual pada harga murah. Sekurang-kurangnya stok tu berjalan juga. Tapi masalahnya pepijat ni sebenarnya harus belajar daripada pengalaman sebenarnya. Tapi ini dah 5 kali tu. Itu macam tak serik. Tak serik. Betul. Okey, ni Syaril, kita ada seorang pemanggil, Syaril. Okey. Kita bersama dengan siapa Cik Sulaiman. Assalamualaikum. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sulaiman dari Terengganu. Terengganu ya. Okey, Cik Sulaiman, bagaimana? Saya bagi pihak untuk untuk potongan jualan semua kita pengguna, pandangan lah ni, pandangan ya. Ya. Kita pengguna perlu menjadi pengguna yang bijak, pembeli yang bijak. Saya sendiri mengalami kalau kita pergi supermarket lah, supermarket tak kira lah, supermarket tak payah disebut sini. Kita tengok kualiti tu macam pasar malam je. Tapi diskaun tetap diskaun mungkin 70%, 80%. Tapi harga asal tanpa tu tak mensabar tu. Kata keluar yang macam season je, budak kecil beratus-ratus. Diskaun betul lah 80%. Jadi saya rasa macam kita ni pengguna ditipu lah dengan mainan angka ni lah. Saya serulah supaya kita ni berhati-hati dan kata menjadi pengguna yang bijak lah, pembeli yang bijak. Tu je. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Cik Sulaiman. Baik. Tadi peringkat awalnya memang saja kita nak cerita pasal akta dulu. Inilah baru kita nak suruh Puan Lin dan juga Cik Usuk kongsikan muslihat dan juga kadang-kadang tipu helah yang membuatkan kita semua tertipu dengan angka yang macam Cik Sulaiman kongsikan tadi. Silakan Puan Lin dulu. Okey. Banyaklah banyak taktik ya, macam contohnya. Okey, ni nasihat pada orang perempuan lah selalunya. Okey. Dia akan gairah dengan harga jualan murah, terutama nak beli handbag, kasut dan sebagainya kan. Okey. Macam saya sendiri, saya akan sebelum adanya harga jualan murah tu, saya tengok berapa dulu harga dia. Okey, saya dah ada aim lah. Sesuatu barangan tu saya aim. Bila harga murah, bila adanya diskaun tu saya tengok sama ke tak, bila kita dah tolak daripada diskaun dia sama atau tidak. Itu satu. Kadang-kadang kita tengok bila dah tolak, sama macam harga asal yang sebelum ni. So kalau jadi macam tu, macam mana kita nak buat? Kalau tolak tu sama juga dengan harga asal, nak kena beritahu kedai lah ke? Bagi tahu kedai tu, mungkin dia akan cakap, dia akan ada berbagai-bagai alasan dia biasa. Okey, tapi kita dah tahu taktik dia. Satu lagi, cara dia meletakkan beberapa stiker. Okey, contoh bulan ni 100. Okey, apa tu ada lagi satu stiker RM80. Ada lagi satu stiker sampailah jatuh RM35 ke situ. Pun ada, betul tak Cik Yusof? Itu antara taktik-taktik peniaga pada musim-musim jualan murah ni. Stiker tu itu stiker, betul. Saya memang banyak kali lah. Selain daripada ayat-ayat manis yang digunakan tu kan, ayat-ayat periklanan tu kan, macam-macam. Itu taktik taktik. So jadi pengguna tu memang kena peka sikitlah. Walaupun bagaimana kita lagi satu, adakah ia menjadi keperluan kita? Kita nak membeli itu menjadi keperluan kita tak? Kalau kata betul memanglah murah, kalau kata hampir 90% pun ada. Tapi logik ke tidak? Sampai 90%, apa untung dia kan pada tu? Jadi kita fikir kalau macam itulah. Syekh Yusof Ya, betul. Okey, silakan Cik Yusof nak tambah. Okey, memang saya memang jualan murah ni kadang-kadang boleh jadikan sebagai gimmick atau image. Pengalaman saya, saya pernah dijemput mengikuti wartawan sebuah media. Di mana mereka telah membuatkan satu sesi bongkar jualan murah. Apa yang kami dapati daripada sesi tersebut ialah memang
stok untuk jualan murah ni hanya dikeluarkan untuk jualan murah saja. Maksudnya selepas jualan murah, stok itu akan disimpan dalam store. Ni untuk jualan murah taruh pula. Untuk jualan murah akan datang pula. Ya Allah. Jadi sebab itu dan mereka akan menawarkan diskaun sehingga 70%. Mereka akan letakkan harga yang ambil tinggi, kemudian bila letakkan harga diskaun ambil 70%, memang harga yang rendah, tapi kita hanya boleh dapat stok tu sebenarnya jualan murah saja. Biasanya barang-barang yang biasanya dibuat tahun murah yang biasa akan jadi tarikan kepada pengguna seperti cadar, pakaian, kasut. Betul. Jadi memang kita akan nampak bahawa jualan itu memang jual murah, tapi kita tidak akan dapat stok itu pada hari-hari biasa. Yang itu yang pertama. Yang kedua ialah kadang-kadang kita buat perbandingan bagaimana kualiti untuk barang yang dijual itu jauh berbeza. Walaupun dia berjenama, tetapi kualiti ini telah diturunkan sehingga bila kita dan mereka akan letakkan pada harga asal yang tinggi, kemudian bila diturunkan 50%, dan kualiti barang itu ialah untuk harga yang telah diberikan diskaun. Begitu juga dengan taktik menggunakan best buy. Dan biasanya kita membuat perbandingan tu ialah dengan melihat dengan new arrival, barang-barang baru yang sampai. Betul. Memang kadang-kadang harga yang new arrival dengan barang diskaun perbezaannya agak besar. Yalah, cuba kita bayangkan harga barang-barang yang diberi diskaun tu harganya jauh lebih tinggi berbanding dengan harga baru sampai yang harganya jauh agak rendah. Sudah tentu tak menasabah. Itu yang saya rasa banyak sebenarnya jualan murah ni hanya sebagai gimmick untuk menarik orang untuk datang, tetapi bila kita membeli sebenarnya kita bukan membeli barang yang murah tu, tapi kita akan beli barang-barang yang lain yang tidak termasuk dalam jualan murah. Betul. Itu hanya sekadar tarikan saja oleh pasar raya ini untuk membolehkan kita datang. Seakan magnet dia menjadi tarikan pada benda yang lain juga. Lepas tu ada juga yang jenis beli satu percuma satu, ada juga macam tu kan. Okey, baik. Banyak lagi yang mereka akan kongsikan helah-helahnya. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita kembali mengenai diskaun gila-gila. Baik, kembali lagi dalam Suara Kita, Hak Kita, dan pada malam ini kita membincangkan satu tajuk yang kenalah dengan hujung tahun ini, iaitu diskaun gila-gila hujung tahun. Okey, di talian kita bersama dengan salah seorang pemanggil dari Pahang. Kita bersama dengan Encik Ismail. Assalamualaikum Encik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Encik Ismail, Pahang dekat mana ni? Kuantan. Okey. Dekat Kuantan saya pasti pusat membeli belah dekat sana mesti ada diskaun kan. Okey, Encik Ismail. Bagaimana? Ya. Ada soalan ke ataupun pandangan? Saya ada satu cadangan. Okey, cadangan. Silakan. Bagus tu. Silakan. Cadangan saya ialah setiap pasar raya atau penjual mesti mempamerkan harga sebenar yang telah dijual dan di-endorse oleh KPDN KK sebelum mengadakan jualan murah. Supaya harga ni menjadi panduan kepada kita. Apa harga yang telah dijual sebelum itu benar ke tidak? Misalnya dia kata kalau RM100 diskaun 80%. Benarkah harga RM100 itu pernah dijual sebelum tu? Ataupun harga telah dinaikkan? Itulah. Okey. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Ismail dari Pahang. Okey. Kalau boleh respon. Okey, biasanya dalam jualan murah mereka kena meletakkan harga asal. Itu memang dimestikan. Itu memang diletakkan harga asal, kemudian kalau diletakkan diskaun, berapa harga baru. Okey. Itu bergantung kepada cara bagaimana paparan itu dibuat. Ada yang jenis paparan itu dibuat secara langsung. Maksud dia secara keseluruhan. Umpamanya kalau kita lihat dalam satu rak ataupun satu biasanya dia akan letakkan dalam satu untuk barang-barang yang sama. Ada yang berdasarkan kepada item-item tertentu. Walau bagaimanapun ini kadang-kadang dia boleh menjadikan satu yang mengelirukan bila rak tu ataupun dari segi paparan harga itu kadang berdekatan antara best buy dengan diskaun. Itu yang kadang-kadang kita boleh kirim. Kita ingatkan diskaun tu adalah untuk barang yang dalam rak yang atas, tapi sebenarnya dia sebenarnya rak untuk yang lain. Mengelirukan dari segi kaedah paparan. Cuma harga asal tu wajib diletakkan sebenarnya. Mengikut peraturan memang perlu. Cuma kadang-kadang mereka sebab
walaupun harga asal tu letak, tapi mereka boleh memainkan harga, boleh manipulasi sebab harga Kita itu pun tak hanya tahu ditetapkan harga asal oleh tu betul mereka. tak harga asal. Cuma bila ada aduan dibuat oleh pengguna kepada Kebadan KK, maka pihak KK akan pergi ke permit tersebut dan melihat invoice. Sebelum ni dia akan melihat invoice dalam masa 6 bulan lah. So melihat stok harganya asal berapa mereka terima, berapa mereka jual. Tetapi kita lihat ini adanya kerjasama antara pembekal dengan peniaga di mana pembekal telah meletakkan harga yang memang lebih tinggi. Dan kemudiannya bergantung kepada pasaraya lah untuk meletakkan berapa diskaun saja mereka tentu. Jadi di sini yang mungkin adanya kerjasama yang menyebabkan susah untuk kita menentukan, dan pihak Kebadan KK pun menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada betul maksudnya atau tidak syarikat dengan pembekal tu dia dah ada counting. Sebab harga itu ialah harga yang telah ditetapkan oleh pembekal. Cuma pihak pasaraya hanya menentukan berapa diskaun yang mereka ingin berikan. Contoh untuk diskaun-diskaun ini terserah pada penjual ke Puan Lin? Contohnya berapa peratus dengan yang saya cakap tadi, beli satu percuma satu. Itu terserah kepada kreativiti peniaga ke dia nak buat murah ni? Ya, itu antara tarikan dia untuk menarik orang ramai ke premis mereka lah kan. So ada juga yang macam kita nampak dia punya pada paparan yang dia tampal tu konon-kononnya satu helai RM10. Tapi kita tak baca, ada tulisan paling kecil dekat bawah tu. Kita dah ambil dah ni 10 helai RM10. Rupanya belian yang kedua baru RM10. Yang pertama tadi mungkin harga dia RM100 ke RM50 ke. Biasanya kalau katanya bila kita membeli harga 150 baru kita berkelayakan untuk membeli harga yang RM10 itu pun tak boleh lah. Boleh, itu terserah pada penjual lah sebenarnya. Itu terserah pada penjual, tetapi iklan itu kena ditunjukkan secara jelas. Kena jelas. Itu yang kadang-kadang masalah dia meletakkan dari segi iklan tu terlalu kecil. Kadang-kadang kita tak jelas. Bila kita pergi ke kaunter, bila kita scan baru kita tahu harga sebenar. Kita dah kira dah bajet berapa kan. Sekali lebih pada tu baru dia terangkan. Kita baru peka pergi tengok balik. So ada juga yang macam yang berjenama, dia akan jual beli 2 kita akan dapat 50%. Kalau beli 1 dia harga macam biasa lah, agak-agak. Tapi kalau daripada 50% tu pun dia bukan dia campurkan belian tu pada harga asal juga. Jadi maknanya dah ada perbezaan dekat situ tahu juga. Dia bukan direct terus pada beli dua-dua ni terus tolak 50 tak. Okey. Macam berbagai-bagai teknik lah sebenarnya. Kalau kita pergi kedai, setiap premis tu tak sama dia punya ni. Orang yang selalu ke tempat-tempat. Kadang kita tak beli, kadang kita cuba kadang-kadang untuk kena tengokkan mendapatkan pengalaman. Saya kena banyak kali turun lah. Jarang turun. Mungkin boleh belajar dengan Fad. Yelah, saya nak respon tadi yang Puan Azlin ada kata pasal pembelian yang kedua kan. Okey, ini pengalaman saya sendiri. Saya baru nak cerita. Ya, ni pengalaman betul lah. Saya pergi ke salah sebuah pusat penyebelah nak beli bag luggage. Bag luggage tu memang kita tengok memang harganya agak mahal, lebih kurang dalam 350. Tetapi besar dekat situ harganya dia tulis dalam RM50. Rupanya RM50 besar. Bawah tu harus disertakan dengan 30 stiker dan juga stamp ataupun stamp pembelian tu lah. Maksud dia kita tertipu. Saya hampir nak bayar tau. Betul lah. Tapi bila ada orang cakap, "Dek, ada stamp ke?" Tak ada. Rupanya kena ada stamp atau stiker. Jadi macam tertipu lah. Yelah, kan? sebab tak jelas dia punya paparan pada dia punya dia punya promosi tu tidak jelas. Masa tu tak orang tanya, awak Fazli Fuad kan? Tak ada. Okey, jom kita tengok dekat Facebook ni. Jangan tertipu Okey, daripada Tengku Iskandar Tengku Burhan. Sebenarnya harga promosi tu memang harga dia sebenar. Sebelum promosi mereka bagi harga tinggi, tapi bila time promosi mereka bagi harga yang sebelum promosi. Means harga sama saja. Kedai yang betul-betul promosi ialah kedai bandel. Kan, barangan second hand. Okey, Hisham Rafaiz, kalau di Eropah, ini yang macam kita sebut awal tadi, dia bagi Boxing Day. Kalau di Malaysia sebagai year end sale, nak beli belah boleh, tapi jangan melampau-lampau ukur baju di badan sendiri. Daripada saya ada tertarik dengan Ridwan Jaafar dekat sini. Dia setuju dengan pemanggil tadi, hanya mainan angka sahaja. Sebagai contoh, kedai online terbesar baru-baru ini mengadakan jualan potongan murah sehingga 90%. Tapi bila tengok semula, harga asal yang ditulis amat mahal berbanding dengan harga sebenar. Kalau tadi Cik Yusof ada kata seminimum
10%. Bagaimana dari segi maksimumnya? Bagaimana? Yang terbaru. Maksimum dia tidak letakkan dalam segala peraturan tidak letakkan maksimum berapa lah. Tapi saya ingat pengalaman kalau kita pergi pasaraya paling tinggi pun 70%. Ya, betul. Ada mungkin 80%. Cuma sebelum ni sebab bila tidak diletakkan minimum tu, dia boleh letakkan 5%. Katakanlah sebelum ni 70%. Cuba bayangkan daripada keseluruhan 70% tu, lebih kurang 60% tu 5% saja. Yang lain barulah dia bagi mungkinlah 60%, 70%. Jadi sudah tentu pengguna akan keliru dengan beranggapan bahawa mereka beranggapan bahawa bila mereka pergi ke permit tersebut jualannya, diskaunnya sampai 70%. Tapi yang bagi hanya 5%. Jadi sekarang ni telah ditetapkan hanya paling minimum 10%. Maksimum sukatilah. Tidak ditetapkanlah. Ada ke maksimum 100%? Okey, baik. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello, Encik Hamid Ya. Okey, Encik Hamid dari mana? Saya daripada Puchong. Puchong. Okey, silakan Encik Hamid. Encik Hamid pun selalu ke jualan-jualan murah ni, kalau boleh cerita pengalaman sikit. Memang selalu saya tengoklah. Tapi saya sebenarnya tak terlibat sangat. Sebab apa, saya dah tahu daripada dulu lagi. Memang taktik jualan murah ni sebenarnya saya anggap sebagai penipuan lah sebenarnya. Okey. Cik Hamid ada soalan ataupun ada cadangan-cadangan yang mungkin Cik Hamid nak ajukan? Saya berpendapat lah. Ya. Dalam kes ini, oleh kerana jualan murah ni ataupun diskaun ini adalah ada unsur-unsur bukan saya nak kata penipuan 100%, tapi ada unsur-unsur untuk mengelirukan pengguna sebenarnya, untuk menarik pengguna-pengguna ni membuat pembelian di tempat masing-masing ni. So saya nampak di sini ada dua badan yang patut memainkan peranan. Pertama sekali saya rasa KPDNKK sendiri, ya, sebagai badan yang bertanggungjawab menyelia dan membenarkan jualan-jualan langsung murah ini. Satu. Yang keduanya Pongka sendiri, saya rasa ini pesan pengguna ni seharusnya menjadi pemantau ataupun menyelia. Pertama sekali, yang saya nampak tidak ada satu garis panduan yang dibagi kepada pihak-pihak penjual ni berapa persen ataupun peratus maksimum boleh dibagi diskaun. Ya, adakah benda tu realistik ataupun tidak? Soalannya macam tadi, kalau kita dengar harga RM80 diskaun 80% tinggal RM20, tak menasabah. Betul tak? Maknanya kos penyimpanan, storage apa sebagainya pun tidak dikira. Menyebabkan orang keliru. Tapi oleh kerana tidak ada pemantauan khusus, jadi benda ni berleluasa. Yang kedua, sepatutnya KK ni, dia meluluskan barang-barang yang nak diskaun ni, dia mesti ada satu harga asas yang dipantau oleh KPDNKK. Contohnya satu barang ataupun 2-3 jenis barang tak kisah, harga dia berapa? Tadi ada cadangan daripada panel mengatakan bahawa harga asal tu patutnya dipamerkan ataupun diberitahu. Tapi soalannya siapa yang nak pantau benda ni? Kita tak tahu. Takkan pengguna nak memantau benda ni? Dia bukan hari-hari menengok barang itu. Kan? Dia tak hari-hari tengok barang itu. So tiba-tiba tengok sale. Tapi KPDNKK dia ada list. Patutnya untuk diluluskan barang ni harga asal berapa? Dan dia pastikan bahawa diskaun itu berapa. Jadi pemantauan buat itu. Dan Pongka sebagai agensi wakil pengguna ni, dia berhak bagi saya untuk membuat pemeriksaan bersama. Ya, jangan tunggu report baru kita nak buat. Kalau Pongka, KPDNKK tunggu orang report baru nak buat, benda ni bukannya kecil. Beribu-ribu di seluruh negara. Semua puasa pandang utama ni ada buat diskaun. Siapa nak pantau? Baik, terima kasih banyak Cik Hamid. Dua persoalan yang sangat bernas juga sebenarnya antara yang diutarakan oleh masyarakat umum mengenai dua perkara, penguatkuasaan dan juga ketelusan itu sebenarnya. Sebenarnya seperti mana saya sebut tadi, memang KPDNKK memang ada perintah peraturan perdagangan jualan murah.
di mana mereka telah menyediakan apa kriteria, termasuk juga harga minimum 10% yang sepatutnya diadakan. Dia biasanya bila mana-mana pihak untuk buat jualan murah, mereka kena menyenaraikan, kena menghantar kepada pihak KMK senarai barangan ingin buat jualan murah. So, dan biasanya bila ada pertikaian, aduan dibuat oleh peniaga, so dia akan lihat balik dari segi senarai harga yang disedapkan. Dari segi peraturan tu saya ingat saya tidak dipertikaikan lah, kerana memang telah cuba dibuat. Cuma masalah pemantauan. Untuk memastikan bahawa bila mereka jualan murah itu, bagaimana dengan kualitinya, bagaimana diskaun itu, adakah diskaun yang diberi ke nasabah atau tidak. Itu mungkin memerlukan pemantauan yang perlu dibuat oleh pihak KMDA secara rambang bagi memastikan bahawa ia adalah realistik atau tidak diskaun tersebut. Kalau nak buat pemantauan secara keseluruhannya, agak sukar. Yelah, sebab kita maklum bahawa KPDKK mempunyai penguatkuasa mungkin kurang daripada 3,000. Kurang 3,000 di seluruh negara. Jadi sebab itu kita memerlukan kerjasama daripada pengguna untuk membuat aduan. So berdasarkan aduan tersebut, pihak KPDKK boleh pergi ke permit tersebut dan buat pemeriksaan. Yalah, sebab tu kita perlukan kerjasama daripada pengguna jugalah. Pengguna perlukan mainkan peranan macam yang Cik Hamid cakap tadi kan. Buat pemantauan semua tu, bukan kata KPDKK tak buat, cuma macam Cik Yusof cakap, mungkin mereka ada kurang 3,000 penguatkuasa. Kalau semua sekali nak turun pergi, saya rasa tak boleh cukup untuk pemantauan tersebut. Jadi peranan pengguna tu kita kata berbalik pada pengguna kena mainkan peranan dia. Jika nampak harga yang tak mana sabar tu, buat aduan lah pada Persatuan Pengguna. Sekarang ni dah ada Easy Adu tadi. Senang. Nampak je pergi pasar raya terus send je lah. Gambar. Betul tak Cik Usus kan? Jadi peranan tu sama-sama. Pengguna pun sama-sama membantu agensi. Dan agensi pasti akan membantu pengguna. Sama-sama. Kerjasama antara dua pihak. Okey, baik. Fazli? Ya, okey, betul. Nanti kita akan sambung balik perbincangan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan kalau di awalnya tadi, kita ada satu aplikasi yang dibangunkan oleh KPDKK berkenaan dengan Easy Adu yang anda boleh membuat laporan berkenaan dengan harga. Dan untuk kali ini, Segmen Hemat dan Jimat ada lagi satu aplikasi. Kali ini dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang dinamakan sebagai MediQuest. MediQuest ini dibangunkan untuk kita menyemak sama ada produk itu yang telah pun dipasarkan berdaftar ataupun tidak. Kita terus saja ke Segmen Hemat dan Jimat. Ya, ini bagus. Saya pun ada. Baik, untuk Hemat dan Jimat untuk episod kali ini, sekarang saya berada di bahagian perkhidmatan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Buat apa pula saya datang sini? Saya datang sini sebab saya dapat tahu bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia ada membuat satu aplikasi yang dinamakan sebagai MediQuest. Betul? Betul. Bersama dengan saya sekarang, inilah dia, Encik Morgan dan juga Puan Syazana. Jadi diorang berdua ni lah yang akan menerangkan kepada kita berkenaan dengan aplikasi MediQuest ni. Nak tanya dekat, Encik Morgan dulu. Okey, apakah itu sebenarnya MediQuest? Okey, MediQuest merupakan satu aplikasi Android yang telah dibangunkan oleh Seksyen Inovasi Penguatkuasaan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi untuk kegunaan pengguna produk kesihatan di Malaysia. Oh, macam tu lah. Dan dah lama dah agaknya MediQuest ni? MediQuest ni telah siap dibangunkan tahun lepas, tahun 2015, dan juga telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam semasa Carnival Pharmacy di Shah Alam Convention Center. Okeynya dah setahun MediQuest ni. Bagus sebenarnya aplikasi ni untuk pengguna-pengguna di luar sana tu yang nak memeriksa produk-produk tu. Adakah ianya telah pun didaftarkan didaftarkan oleh KKM? Ya, betul. Okey, seterusnya kenapa pengguna-pengguna di luar sana tu wajib untuk memaklumat aplikasi ni? Okey, aplikasi ini penting kerana ia memudahkan pengguna untuk menyemak status pendaftaran produk. Ianya tidak perlu mengakses laman sesawang dalam telefon pintar. Terus klik kat ikon MediQuest dan you boleh check
adakah produk itu berdaftar atau tidak. Okey, itu dia sedikit berkenaan dengan aplikasi MediQuest. Puan Sazana dekat sini dia bukan duduk sebelah saya sahaja ya. Tapi Puan Sazana ni dia nak terangkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita menggunakan aplikasi MediQuest ni. Okey, yang pertama macam mana? Kita kena buat turun aplikasi ni dekat Android. Yes. Dan Play Store kan? Okey, yang untuk pengguna iPhone macam mana? Pengguna iPhone kita belum ada lagi. Bahagian ini dalam usahalah untuk memuat naik apps ni ke dalam iOS juga. Untuk so that pengguna Apple semua boleh guna juga. Boleh guna nantilah. Okey, dan sekarang ni bagaimana caranya? Sekiranya mereka nak memuat turun aplikasi ni. Yang pertama kena cari apa? Sebagai contoh, ini dia punya interface. Okey, sebagai contoh, kalau kita nak cari produk-produk yang mengandungi paracetamol, itu adalah bahan aktif kan. Jadi kita akan klik kepada active ingredient dan kita type paracetamol di sini. Dan kemudian tekan go dan akan tersenarai semua produk-produk berdaftar di Malaysia yang mengandungi paracetamol. Jika produk yang dicari tidak tersenarai, bermakna produk tersebut tak ada pendaftaran dan tidak selamat untuk digunakan. Bagaimana kalau misalnya kata produk jenama-jenama kosmetik ke boleh tulis juga? Yes. Kalau kosmetik kita ada ikon khas which is search by cosmetics only. Okey. Kita klik tapi product name. Macam tu. Okey, tulislah apa-apa produk kan? Yes. Lepas tu go. Then we just press go and then nanti akan keluarlah semua produk yang contohnya kalau kita nak search produk hydrating gel, kita type hydrating gel and then tekan go, nanti akan terkeluar senarai semua produk yang bernotifikasi yang bernama hydrating gel. Macam itulah. Sebab hydrating gel is a product name, nama produk. Apa antara keistimewaan lain yang ada dekat dalam ni yang boleh kita tunjuk? Selain daripada tu, dengan menggunakan MediQuest ni juga, pengguna boleh mengakses medicine related law. Ini semua akta-akta dan peraturan yang berkenaan dengan ubat dan farmasi. Okey. Selain daripada tu, kita ada senarai Facebook, laman Facebook. Kita boleh klik terus di sini. Untuk semua cawangan penguatkuasa farmasi di seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia termasuk apa tu Labuan. Yes, kalau ada aduan ke atau nak layari Facebook cawangan-cawangan penguatkuasa ni, kita boleh terus dari sini saja. Tak perlu search di Facebook. Okey, itulah antara yang lain. Dan anda boleh tengok sendiri kalau anda nak muat turun, anda kena type MediQuest, ejaannya macam ni, MEDI, ada senggang tak payah senggang space ke? Tak payah space. Okey, terus saja sambung QUEST. Lepas tu akan keluar macam ni Lepas tu anda boleh pilih lah, ada senarai 1 2 3, ada 6 ada 6 jenis. Anda klik je dekat mana yang anda mahukan. Okey, Puan Sazana, mungkin untuk di masa yang akan datang tu, apakah antara perancangan yang lain? Itulah salah satu perancangannya adalah untuk memuat naik MediQuest ni ke iTunes Store supaya boleh digunakan oleh pengguna iOS atau Apple. Yalah. Jadi kepada anda semua yang menggunakan aplikasi Android dah boleh dah muat turun Play Store. Ini bagus sebenarnya untuk anda yang nak memeriksa produk yang sebelum kita nak makan, nak ambil, kena periksa dulu dah sahkan ataupun diluluskan oleh KKM ataupun tidak. Okey, yang terakhir Cik Morgan ke nak beritahu kepada produk yang berdaftar, kita jamin dari segi keselamatan dia, keberkesanan dia dan kualitinya. Saya nak tambah juga Encik Fazli. Sebenarnya pada masa sekarang Quest 2 dia punya database sebenarnya daripada pangkalan data ni adalah daripada dua portal, Quest 2 dan Quest 3. Quest 2 sekarang temporarily down kerana maintenance of server. So untuk mencari produk yang telah didaftarkan lama, dia boleh dicari di Icon Medicine Related Law. Icon Medicine Related Law di Quest 2 Offline. Okey, kalau tekan Quest 2 Offline ni, dia keluar dalam format PDF lah sekarang. Kerana jadi sekarang ni down, so kita menggunakan PDF lah, so boleh dicari juga nama semua produk yang telah berdaftar. Okey, boleh dengan cara macam tu pun boleh lah. Yes, boleh. Anda tengok dekat sini ada product registration number, product name and product holder. Termasuk juga manufacturer semua dekat sini lah. Details ada di sini. So kerana Quest 2 sekarang dia offline lah. Bila dia dah online, dia boleh guna balik sistem ni. Okey, alright. Jadi kepada anda semua sekali lagi, kepada anda semua yang ingin beli sesuatu produk ataupun nak gunakan sesuatu produk tu, anda kena muat turun aplikasi MediQuest ini dulu. Okey, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye.
Ya, itu dia. Hemat dan jimat aplikasi MediQuest. Puan Azlin tahu Ya, saya tahu. Saya ada. Ada menggunakan. Sebab yang tu perlu kepada saya. Perempuan memang wajib sebenarnya download aplikasi tu sebenarnya, Syaril. Saya tak boleh nak download lagi. iOS belum lagi. Belum lagi. Itu perancangan akan datanglah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Inilah yang kita mahukan sebenarnya, mempermudahkan urusan kita. Betul. Baik. Jom kita nak ke pusingan terakhir. Soalan tadi yang Fazli ajukan awal-awal tadi. Ialah yang kita tahu bahawa sekarang ni banyak mentor-mentor sekarang ni yang mana penjual-penjual boleh sertai kelas-kelas untuk mereka meningkatkan lagi pemasaran mereka. Tetapi dalam kelas-kelas itu ada juga caranya untuk menarik pelanggan dengan cara macam itulah yang bagi mengaburi mata pembeli-pembeli di luar sana tu dengan menawarkan harga-harga yang mungkin tak masuk akal, promosi-promosi yang tak masuk akal. Adakah ianya dibolehkan ataupun integriti lah kan? Dari segi integriti tu, ialah memang biasanya kalau pihak-pihak mengadakan seminar ni mungkin untuk menarik perhatian daripada penjual-penjual lah. Cuma dari segi keberkesanan itu kena lihat. Sebab pasar raya ni sebenarnya mereka dah ada dah strategi untuk bagaimana untuk mereka menarik orang datang membeli belah di jualan mereka. Macam kita tengok contoh lah kita pergi ke pasar raya untuk membeli roti atau untuk membeli telur yang diletakkan di hujung di gerai. Jadi dalam sepanjang kita berjalan tu kita akan mengambil barang-barang yang sebenarnya tidak perlu. Jadi itu kalau barang macam tu bagi pandangan saya baik kita pergi ke pasar raya kedai-kedai biasa yang biasanya dia akan letak di bahagian hadapan. Jadi pasar raya ni tujuan dia ialah untuk menarik atau untuk melariskan jualan. Jadi mereka memang telah mempunyai taktik-taktik yang tertentu untuk membolehkan pengguna membeli barang-barang mereka. Selain daripada jualan murah di pasar raya, orang kata pasar yang tetap, biasanya diskaun-diskaun ni juga banyak dibuat secara dalam talian. Sebab sekarang ni orang berniaga senang kan, dalam talian pun boleh. Dari sudut itu dia mengikut peraturan juga ke macam mana? Kalau kita lihat di secara online kan, online ni dia pelbagai peringkat dan ada setengah-setengah tu yang mungkin mengamalkan teknik atau sistem dropship. Mereka tidak mempunyai premis tetap. Maksudnya bila ada pesanan daripada pengguna, so mereka akan membuat pesanan kepada pembekal. Dan pembekal ni akan menghantar kepada pengguna lah dalam itu. Jadi mereka tak ada, jadi memang mereka kos mereka lebih rendah dan mereka boleh menawarkan harga yang tinggi. Cuma kena pelbagai lah. Umpamanya kalau biasa saya membeli online buku umpamanya. Buku ni memang harganya diberi diskaun 10%, 20%. Tapi yang menyebabkan harganya akan tinggi ialah kos pengantaran. Kos pengantaran tinggi dan dia akan harga yang akan sama kalau kita beli di kedai buku. Sebab tu kalau buku umpamanya lebih baik kita pergi kedai buku. Sebab yang menyebabkan perbezaan itu ialah harga pengantaran yang mungkin lebih tinggi. Maksudnya peraturan yang kita nak katakan bermula Januari nanti, peraturan baru itu untuk premis tetap saja kan, tidak tertakluk kepada dalam talian. Okey, dari sudut Puan Azlin sendirilah melihat kepada kepelbagaian jualan murah ini. Sebenarnya jauh di sudut hati pengguna, kita sebenarnya nak jualan murah dalam persekitaran hidup kita nak. Cuma kerana mungkin penipuan-penipuan yang tersembunyi itu membuatkan kita takut. Tapi sebenarnya kalau bolehlah, seeloknya adanya satu pemantauan yang khusus kan? Pemantauan khusus tu rasanya memang ada. Cuma yalah macam kita tak boleh nak kawal, nak kontrol semualah kan. Mungkin sebab kalau kata seluruh Malaysia, macam mana? Ada tu bukan kata tak ada tu ada, tapi dia punya cara pelaksanaan tu lah mungkin cepat, mungkin lambat, itu sajalah. Tapi apa-apa pun berbalik pada pengguna tu. Okey. Memanglah jualan murah, kalau you pergi pasar raya sana, pasar raya sini. Murah tu you nak beli barang yang menjadi keperluan atau yang tidak menjadi keperluan. Kadang-kadang kita nak beli barang keperluan tapi bila dah murah sangat, yang tak jadi keperluan pun kita akan ambil. So di situ perlu ada kesedaran juga, itu untuk mengelakkan pembaziran juga. Nanti pengguna juga merugut kos sara hidup tinggi itu begitu. Tapi bila adanya jualan harga murah ni, tak kira dah. Main ambil aja. Tak fikir dah sama ada you beli harga murah ataupun harga asal yang sebenarnya. Jadi ada sedikit macam
keterbukaan juga kepada pengguna untuk menerima input-input, info kepenggunaan berkenaan dengan apa juga isu penggunaan lah, supaya tidak ni kan, dan bekerjasama dengan pihak-pihak agensi. Cumanya Encik Yusof, orang kata persepsi kepada kalau kita dengar 2-3 pemanggil tadi katanya saya dah tahu dah jualan murah ni tipu. Persepsi itu bila dah tertanam dalam diri pengguna, kita rasa tak best lah kan. Sepatutnya jualan murah ni nak bantu supaya jual dengan harga lebih murah. Itu sebab kalau kita lihat kerajaan telah menetapkan 3 kali jualan murah ni, tujuannya untuk membantu. Jualan awal tahun, jualan mega dan juga akhir tahun. Itu jelas untuk membantu. Sebab umpamanya kalau jualan akhir tahun, kita tahu keperluan untuk kembali ke sekolah dan sebagainya, memerlukan kita membeli barang-barang. Tetapi bila ia dijadikan sebagai gimmick, itu yang mungkin setengah-setengah pengguna tidak percaya. Sama ada ia adalah betul-betul tulen ataupun tidak. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang bercakap, kita kena membeli berdasarkan keperluan kita. Kita jangan menjadikan jualan murah ini adalah satu pesta di mana kita akan membeli apa saja yang kita ingatkan, dan akhirnya kita dapati bahawa sebenarnya itu bukan keperluan kita. Dan pihak pasaraya pun biasanya akan menjadikan sebagai satu gimmick. Maksudnya barang-barang yang kita gunakan pada tiap-tiap hari itu, diskaunnya memang dia akan beri diskaun yang lebih rendah. Berbanding yang barang-barang yang kita kurang perlukan, itu yang akan diberikan diskaun yang tinggi. Dan akhirnya kita akan membeli banyak barang-barang yang tidak keperluan berbanding dengan barang yang sebenarnya kita perlukan. Sebab daya tarik magnet tu adalah diskaun yang lebih tinggi. Jadi barang-barang yang tidak menjadi keperluan kita. Angka 80% tu kalau tengok, ya Allah, habis poket aku. Ada pula 80 campur lagi 10%. Pun ada. Fazli, kita tengok satu dua lagi. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan ini ada salah seorang daripada penonton suara kita dihantar melalui mesej peribadi. Mungkin dia tidak mahu dikenali, okey. Dan saya rasa ini sebagai salah satu pengajaran, peringatan untuk anda di luar sana. Dengar sini baik-baik Okey, saya ni kaki shopping kayaknya macam shopaholic lah clearance sale yang diajukan biasanya dah nak expired lagi seminggu. Okey, ada juga yang saya beli barangan yang mana contohnya saya beli handbag baru-baru ini dah terputus. Dah terputus dia punya talinya. Dia kata 2 kali dah terjadi. Jadi yang pertama tu macam biasalah kan. Mungkin yang pertama kali aku beli tak ada masalah. Yang kedua pun sama. Lagi satu baru-baru ini dia ada pergi membeli salah satu produk kosmetik, yang mana produk kosmetik itu dia punya expired date dah nak ujung-ujung. Dah nak kini macam expired date. Jadi peringatan untuk anda di luar sana tu, kalau ada jual-jualan murah seperti ini, kena lihat dari segi pelbagai sudut barangan tersebut, dan untuk produk kosmetik kena tengok dia punya expired date. Betul. Itu paling penting sekali. Itulah, kita banyak ada sembang jualan murah mungkin berbentuk pakaian, jualan murah berbentuk produk-produk sebegini pun kena ambil. Kosmetik ada dia punya tarikh luput dia tertentu. Lipstick ke eyeshadow ke mascara tu semua ada. Kan 80% tapi esok dah luputnya. Betul. Kena check juga dengan jurusolek. Jurusolek. Jurusolek tengok. Okey, baik. Akhir sekali ada berapa? 30 saat lagi. Silakan menasihatlah kepada penonton. Apa yang saya harapkan dari program ini ialah supaya pengguna sendiri perlu pandai dan bijak dari segi membuat menilai sama ada jualan murah itu sebenarnya perlu atau tidak kepada mereka. Sebab ada kalanya kalau kita membeli di luar daripada jumlah murah, itu adalah sebenarnya lebih tulen daripada berbanding dengan kita membeli pada jualan murah yang sebenarnya hanya sekadar gimmick saja, yang lebih kepada untuk membelikan kita membeli, dan akhirnya barang-barang yang kita beli ialah barang-barang yang tidak perlu. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati lah. Macam saya juga lah. Jadilah seorang pengguna bijak. Kita buat beberapa perbandingan harga di premis-premis 2-3 premis yang lain, buat perbandingan harga. Sama ada harga, tidak ada harga jualan murah dan juga pada harga yang biasa. Okey, baik. Jadi banyak-banyak kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Yusof dan juga Puan Lin kerana sudi bersama kita. Diharapkan segala perkongsian ini dapat memberikan satu, orang kata, bersiap sedia lah. Jangan anda tertipu lagi, itu yang penting. Ya, betul-betul. Okey, dan rakan, kita dapat mengetengahkan banyak lagi isu-isu berkaitan dengan pengguna pada minggu hadapan. Hari ini merupakan episod terakhir kita, Fazli. Dan insyaAllah tahun depan kita akan bersiaran untuk tahun ni. Bersiaran, Syaril. InsyaAllah tahun depan kita akan bersiaran di tempat yang baru. InsyaAllah. Dah tahu dekat mana? Kena tunggu. Setia bersama dengan suara kita. Yang tu saya tak tahu lagi. Tak tahu? Okey, tak apa. Kita jumpa di tahun 2017. Suara kita, hak kita melabuhkan tirai untuk edisi 2016. Saya Syaril Serapuddin. Saya Fazli Fuad. Suara kita, hak kita. Assalamualaikum. Bye. Habis.